Sorry. Anak saya tunggu. Okay, dah. Alright. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis akan diteruskan dengan sesi tadabbur daripada Dari Syafiqah dengan tajuk yang dibawa Tadabbur Surah Maryam Sri Kandi terpilih. Falyatafadhal mashkura. Ya Allah Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah makan tengah hari dah? Dah. Selalu macam ni tak boleh ke depan lagi kan? Just tanya, cuma tanya je. Okey, maknanya okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal. Hari ini kita masih lagi berkesempatan dan diberikan nikmat pada hari ini untuk berkumpul dalam majlis ilmu. Seterusnya, adik-adik sekalian, sama-sama kita panjatkan salam serta selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita dipermudahkan urusan dunia juga akhirat kelak insya-Allah. Alhamdulillah, kita santai-santai, relax, rehat-rehat je ya. Saya pun seram ni, lama tak bercakap depan adik-adik. Selalu cakap depan hakim je, depan adik-adik ni lain pula kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, Alhamdulillah hari ni saya perkenalkan diri saya, Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah daripada Gombak, sekarang duduk di Keramat. Saya graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang undang-undang dan juga syariah. Kat sini depan saya, tahun berapa yang paling tua kat sini? Tahun keempat, tahun ketiga? Ke tahun pertama, tahun kedua je? Tahun kedua je? Kenapa tak ada suara? Tahun pertama? Tahun pertama. Tahun keduanya mana? Oh, macam tak nak mengaku. Saya tahun yang kelima. Saya 5 tahun dekat UiA. Alhamdulillah. Ni first time ke second time saya datang? Tapi mungkin first time tu kat tempat lain. Ni second time, mungkinlah second time insya-Allah. Wallahu a'lam, tak ingat dah. Okey, jadi alhamdulillah hari ni selalunya session ni 1 jam, lepas tu kita akan buka soalan. Okey. So kalau sepanjang saya punya diskusi ni ada nak bertanya, boleh je angkat tangan tanya, okey? Jangan duduk senyap je, saya pun seram juga. Okey. Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita bercakap berkenaan dengan tadabbur surah Maryam Sri Kandi terpilih. Subhanallah, terima kasih banyak. Tajuk ni pun baru-baru juga saya kongsi dekat TV Ali Johari tu, sebab ada slot untuk kita kongsi sebagai sukarelawan bercakap tentang kompleks tahfiz Al-Quran. Jadi alhamdulillah lah, kalau kita lihat dalam surah Maryam ini surah yang ke-19, betul? Dan Maryam ini namanya disebut sebanyak 34 kali dalam Al-Quran. Okey. Jadi dalam 34 kali dalam surah tersebut. Okey. Ada satu slide kan, tapi tak apalah, tak action pun tak apa. Okey, kalau kita lihat hari ini berkenaan dengan tadabbur surah Maryam Sri Kandi yang terpilih. Daripada Maryam ini sebenarnya banyak perkara yang boleh kita belajar. Sebab dalam surah Maryam ada beberapa kisah dalamnya yang menggambarkan tentang ujian-ujian yang ditempuhi oleh manusia-manusia yang terdahulu, insan-insan yang terpilih ini, dan apa yang mereka lakukan. Adakah mereka ada perkataan putus asa? Adakah mereka ada perkataan yang menjauhkan diri, melalaikan diri daripada Allah? Tidak. Tetapi ada perkara-perkara yang boleh kita ambil intipati daripada mereka, apa yang mereka lakukan ketika mana mereka diuji. Ataupun apa yang mereka lakukan daripada kecil mereka lakukan sehingga mereka ini tahap keyakinan kepada Allah, tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah tinggi sangat.
Okay, tahap mereka itu terlampau tinggi. Sehingga kan kita nak imajinasi tu tak terupaya. Tapi mereka punya tawakal bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat hebat. Okay, jadi subhanallah, bolehlah kita ambil tema hari ini, Allah memilih insan-insan ini yang mereka ni manusia sama seperti kita. Tetapi Allah memilih mereka ini untuk memikul amanah yang luar biasa. Jadi kita boleh bawakan pada diri kita juga yang mana dalam kehidupan kita. Adik-adik sekarang, peranan adik-adik sebagai pelajar. Peranan adik-adik sebagai anak. Peranan adik-adik mungkin ada yang dah berkahwin, wallahu alam, mungkin sebagai isteri. Mungkin sebagai apa lagi? Kawan, rakan. Okey. Jadi kita bawa topi masing-masing yang mana kita memegang peranan masing-masing. Yang Allah ciptakan kita dekat atas muka bumi ini ada peranan, ada tanggungjawab kita sebagai khalifah. Okey? Jelas Jadi kita lihat. Allah sebut dalam surah Al-Qasas, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih siapa yang dia kehendaki. Allah akan pilih. Manusia ni kalau Allah pilih, okey, insan ni Allah pilih, Allah akan pilih. Dialah jadi sekian-sekian, dialah akan pegang tanggungjawab sekian-sekian, dialah yang akan pegang macam-macam. Dan kalau Allah nak bagi dia rezeki, maka Allah akan bagi dia rezeki. Kalau Allah tak nak bagi dia rezeki, maka Allah tak akan bagi dia rezeki. Baik. Jadi surah Maryam, surah tentang pilihan Allah. Okay, dalam ni ada banyak tokoh lah, ada banyak kisah-kisah Nabi Isa, Nabi Zakaria, tentang Maryam juga. Yang mana dalam surah Maryam ini disebutkan tentang Nabi Isa, Nabi Zakaria, Maryam dan sebagainya. Mereka ini diuji sebelum dimuliakan. Maknanya ada ujian-ujian yang datang kepada mereka sebelum mereka ini dimuliakan. Contohnya mereka diuji dengan kesunyian. Contohnya mereka diuji dengan selain daripada kesunyian itu, ada diuji dengan fitnah yang besar. Kalau kita lihat kisah Maryam ini. Okey? Dan juga apa yang mereka lakukan ketika difitnah, diuji dengan fitnah yang besar ini. Mereka berdoa dan terus berdoa dan juga bersabar. Okey, kita lihat satu persatu tentang Maryam binti Imran. Okey. Maryam ini tuan-puan disebut sebanyak 34 kali dalam Al-Quran, dijadikan salah satu nama surah di dalam Al-Quran, surah yang ke-19. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 42, Allah sebut apa dia? Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa? Dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu, dan Allah telah memilihmu beroleh kemuliaan di atas perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Maka tuan-tuan dan puan, ketika itu ada je wanita-wanita lain. Okay, di zaman Nabi Zakaria, zaman Nabi Isa ketika itu. Tetapi Allah telah memilih Maryam binti Imran daripada wanita-wanita yang lain. Kenapa? Kerana kita lihat kisah Maryam. Okey, pengabadian nama Maryam sebagai nama surah bukan sekadar penghormatan, bukan sekadar satu nama. Kalau ada kat sini nama Maryam, Maryam Nabilah, Maryam Nabiha ada? Ada. Senyum pula tadi. Saya nampak ada senyum-senyum tu. Mungkin ada kan? Okey, tapi nama Maryam binti Imran yang disebutkan sebagai nama surah ini bukan sekadar satu penghormatan. Ya, kita hormat kan? Masya-Allah, Maryam ini kisahnya satu nama yang disebut dalam hadis juga adalah penghulu dalam syurga nanti, penghulu wanita. Okey, tetapi juga nama yang disebutkan ini sebagai satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kisah hidup Maryam binti Imran daripada proses kelahiran, daripada pengabdiannya di mihrab hinggalah ke ujian fitnah adalah satu manual untuk kita. Manual apa? Manual ketabahan. Manual ketabahan bagi seluruh umat manusia, khususnya kaum wanita. Kan? Bagaimana kalau kita lihat Maryam binti Imran diuji dengan fitnah. Tetapi kalau kita lihat
Maryam ini seorang yang menjaga sangat kesucian dirinya. Seorang yang menjaga sangat batasan pergaulannya. Seorang yang menjaga sangat hubungannya dengan Allah. Tetapi tiba-tiba tuan-puan, bayangkan dalam hidupnya daripada kecil dia jaga diri dia. Kan kita bayangkan kalau kita dia jaga diri dia, tiba-tiba satu hari Allah kurniakan dia dengan seorang bayi tanpa seorang suami. Kalau logik akal, kalaulah kita sendiri menghadapi situasi tersebut, kalau kita keluar ke dalam masyarakat, masyarakat akan banyak bercakap, betul? Masyarakat akan tanya, kenapa tiba-tiba perut dia membesar? Kenapa tiba-tiba badan dia membesar? Mesti akan bercakap. Ialah kita even sekalipun kita sekarang nampak kawan kita, muka dia makin cerah lah. Cakap kat belakang, muka dia makin cerah lah, kenapa dia makin bersih lah, kenapa dia sekian-sekian lah. Benda yang kecil. Tetapi tuan-puan, kalau melibatkan maruah, pasti benda tu akan lagi diperkatakan oleh masyarakat. Pasti akan lagi diperbualkan dalam masyarakat. Kenapa dia tu sekian-sekian tak ada suami lah, tak kahwin lagi, tapi kenapa tiba-tiba mengandung. Pasti benda tu akan menjadi buah mulut orang kata. Buah mulut dalam masyarakat. Cerita-cerita sampai. Okey. Jadi, kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat 17 hingga 19. Apa Allah kata? Bismillahirrahmanirrahim. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. Surahul Azim. Maksudnya apa? Lalu kami utuskan, fa'arsalna ilaiha, kami utuskan kepadanya roh kami, malaikat Jibril, ini malaikat Jibril yang menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuknya. Maknanya malaikat Jibril datang kepada Maryam binti Imran. Maryam berkata apa? Sesungguhnya a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah daripadamu jika engkau seorang yang bertakwa. Seorang wanita yang jaga dirinya, maruah dirinya, pergaulan dirinya, pandangan matanya, segala apa yang dijaga ni tuan-puan, tiba-tiba datang seorang lelaki. Bila datang seorang lelaki dalam keadaan berdua, kalau adik-adik kita buat apa? Kalau adik-adik datang macam ni, datang keadaan macam ni, adik-adik buat apa? Jerit. Bukan. Ni, okey. Yelah, jerit. Lagi? Adik-adik buat apa? Lari. Lagi? Terkejut. Terkejut. Betul lah tu. Kenapa? Debar lah kan. Lelaki datang kan. Kita pun pelik kenapa tiba datang ni kan. Okey. So, Maryam punya reaction adalah dia berlindung kepada Allah. Maksudnya apa? Dia sebenarnya tengah menjauhkan diri dia. Dia tengah menjaga diri dia. Berlindung kepada Allah daripada dia. Daripada siapa? Daripada lelaki ini. Yang sebenarnya merupakan malaikat Jibril. Okay. Jadi tuan-puan, kat sini kita faham daripada kisah ini, Maryam ini, dia seorang yang menjaga diri, menjaga pergaulan, menjaga batasannya daripada seorang lelaki. Okey. Saya sampaikan ni, at the same time korang ambil pengajaran tau. Faham kan? Pengajaran yang terselit kat situ adalah kita sebagai seorang wanita, wanita sekarang lain lah. Tak payah jaga dah. Memang tunjuk diri dia dah. Kan? Betul tak? Tak ada batasan dah. Dia akan terus macam tunjukkan, exposekan diri dia. Okey. So, kat sini kita boleh faham jaga diri kita daripada menarik pandangan lelaki kepada diri kita. Kan? Jaga diri kita daripada exposekan diri kita. Memang aku keluar daripada bilik aku keluar daripada rumah aku untuk menarik perhatian. Okey, pada saat inilah. Sebab ujiannya saat ini, semua orang memang ada media sosial. Semua orang, betul ke? Ada media, semua ada media sosial kat depan saya ni? Ada kan? Kan, termasuk saya lah. Kan, kita semua ada media sosial. Yang mana kita
Allahu Akbar, na'udzubillah. Jadi sekarang ni banyak wanita, anak-anak perempuan, wanita-wanita luar sana yang dia rasa bila dia guna media sosial, dia memang nak tunjuk bukan ilmu, bukan kepandaian, bukan apa-apa, bukannya perkongsian ke apa, tapi dia akan tunjuk diri dia. Dia nak tunjuk, kalau wanita nak tunjuk apa lagi? Mestilah kecantikan. Sebab wanita ni dia memang diuji dengan perhatian. Dia nak tunjuk dia cantik, dia nak tunjuk, dia nak rasa ada dipuji, dia nak rasa ada diperhati, dia nak rasa ada benda tu. Okey, kalau adik-adik tak diuji, alhamdulillah. Okey, jangan sombong kalau tak diuji macam tu, tapi ucap alhamdulillah. Okey, dan terus jaga diri kita, terus istiqamah jaga diri kita. Okey, baik. Okey, so apa sambungan ayat tadi tu? Malaikat itu berkata, sesungguhnya, okey, qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman Zakaria. Sesungguhnya malaikat itu berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu. Malaikat cakap, aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberikanmu seorang anak lelaki yang suci. Okey, surah Maryam ayat 17 hingga 19. Nanti boleh cek balik dan tengok balik ayat tu. Okey, so bila seorang wanita yang menjaga maruah diri dia daripada kecil, beribadah pada Allah, kan, mengabdikan diri pada Allah, asingkan diri pada orang lain, kan, daripada masyarakat, bercampur sangat tidak, dia mengasingkan diri dia. So, tengok situasi dia, seorang wanita yang menjaga, tiba-tiba datang Allah bagi ujian ataupun Allah bagi satu mukjizat kepada diri dia, ada seorang anak. Ada seorang mengandung seorang bayi lelaki. Sebagai seorang insan manusia biasa, adik fikir apa yang dia akan rasa? Terkejut, takut, lagi malu, lagi persoalkan. Betul. Oh, betul ni. Ada, betul. Semua ada jawapan ni betul. Pasti sebagai seorang manusia biasa, dia akan rasa something dalam hati dia. Betul. Okay, kenapa aku? Mesti kita akan rasa, kenapa Kenapa Allah bagi macam ni? Kenapa Allah bagi? Dia mukjizat, tapi kenapa Allah bagi macam ni? Kenapa? Okay, so bila seorang wanita dia ada rasa macam tu, okay, rasa kenapa ada benda ni berlaku pada diri aku? Kenapa dalam keadaan macam ni aku jaga diri aku, Allah titipkan bayi lelaki ni dalam rahim aku? Kenapa? So, dalam kita punya fikiran, mesti ketika itu emosi dia terganggu. Okay, so bagaimana Maryam binti Imran, seorang wanita yang suci, jaga pergaulan, jaga batasan, jaga maruah dirinya. Sebab dalam Al-Quran ada satu ayat tu hijaban. Dia kalau nak bercakap, nak berjumpa pun dia ada hijab antara dia dengan orang lain. Dia ada hijab antara dia dengan lelaki. Dia ada hijab antara dia dengan orang lain lah, maksudnya orang luar. Okay, so bagaimana Maryam mengurus emosi dia? Bagaimana Maryam mengurus iman dia? Bagaimana Maryam mengurus fikiran dia ketika dia menempuhi perkara ini? Saya tak terbayanglah kalau kita duk terfikir macam tu, Allahu Akbar. Kita mesti dalam keadaan yang murung, menyendirikan diri, kan, depression sekarang, anxiety, macam tak tentu hala hidup kita. Okay, so bagaimana Maryam binti Imran ni boleh menjadi contoh untuk diri kita dari segi pengurusan emosi dan imannya? Okay, ketika dia berhadapan dengan, yelah semestinya lah kan, kalau contoh dia ketika itu, kalau dia keluar dalam keadaan dia mengandung, dia hamil, dia akan ada fitnah. Dia akan ada percakapan-percakapan orang luar, kan, yang cakap
mungkinlah hina dia, caci dia, mungkinlah bercakap buruk pasal diri dia. Okey. So, saat dia berhadapan dengan fitnah secara bersendirian. Dia sendirilah. Dia tak ada siapa pun. Dia sendiri. Okey. Apa cara dia menghadapi ujian dia yang pertama sekali, ujian fitnah ini? So, dalam keadaan dia hamil dan tanpa sokongan manusia lain, tak ada sokongan manusia lain, Maryam buat 2 perkara. Okey, 2 perkara. Yang pertama adalah Maryam mengasingkan diri. Mengasingkan diri yakni uzlah. Uzlah untuk menjaga kesihatan, orang kata ayat moden dia, kesihatan mental dan jiwa dia ketika itu. Okey? Dia nak jauhkan diri dia daripada kata-kata manusia. Kata-kata buruk, kata-kata fitnah. Kata-kata apa lagi? Banyaklah. Kalau pernah adik-adik hadap, kan, orang burukkan kita, orang cakap kita sekian-sekian sampai kepada mulut-mulut orang lain ni. Kalau adik-adik pernah hadap, so kita ni, kita akan rasa apa? Kalau kita akan rasa marah. Okey, marah. Okey, marah dan sekian-sekian lah. Bukannya kita yang buat benda tu, bukan salah. Tetapi Allah yang kurniakan kepada Maryam. So, dia diuji dengan fitnah. Orang kata dia berzina lah, sekian-sekian lah, ada lelaki lain lah, sebagainya kan. So, apa yang Maryam buat? Mengasingkan diri, uzlah untuk menjaga kesihatan mental dan rohani. Yang mana beliau menjauhkan diri ke tempat yang jauh, yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 22. Tengok ayat dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Okey? Maksudnya, maka Maryam pun hamillah ia, lalu dia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. Makanan qasiyya. Kalau tanwin bertemu qaf, apa dia punya hukum? Dia punya itu apa? Bukan. Tanwin bertemu qaf. Makanan qasiyya. Maka izhar halki kan? Betul tak izhar halki? Makanan ke makanan qasiyya? If'al hakiki kan? Makanan qasiyya. Betul? Bukan makanan qasiyya. Okey? Makanan qasiyya. Okay. Betul tak? Ke saya salah ni? Ada yang masih fikir lagi tu? Kalau salah betulkan saya, kalau tak kita sama-sama betulkan. Okey, betul If'al hakiki. Ni kalau nak ambil tauliah kena tahulah tajwid ni. Nanti diorang akan tanya. Okey, berkenaan dengan tajwid. Okey. So, makanan qasiyya. Maka Maryam pun hamillah ia, lalu dia memuncilkan dirinya dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. So, Maryam sendiri, bila dia mendapat mukjizat tersebut, dia tahu dan dia sedar. Okay, walaupun dalam keadaan yang kalau kita resah gelisah, takut ni, tetapi dia tahu bahawa masyarakat dia, orang sekeliling dia, sezamannya itu tidak akan faham dengan mukjizat yang Allah berikan kepada diri dia. Sebab dia seorang je. Dia seorang je dia dipilih oleh Allah. Okey? So dia tahu masyarakat tak akan faham benda ni. Kenapa tiba-tiba seorang wanita yang tidak bernikah, tak ada suami, hamil? Kita pun tak boleh nak faham. Sebab apa? Itu adalah mukjizat. Tetapi bila kita tahu ia adalah mukjizat sebagai seorang yang beriman pada Allah, kita yakin, kita faham itu adalah mukjizat kisahnya. Okey. So dengan itu, dia buat apa? Maryam buat apa? Maryam menjauhkan diri untuk mengelakkan beliau daripada mendengar kata-kata nista. Kata-kata nista ni
kata-kata buruk, kata-kata fitnah, kata-kata yang menyebabkan kita putus asa, kata-kata yang menyebabkan kita jatuh, rasa down dan sebagainya. Okay? So, apa yang boleh kita faham? Kata-kata nista ni ibaratnya sekarang persekitaran yang toksik. Persekitaran yang toksik. Persekitaran yang menyebabkan kita, orang kata apa? Pernah tak? Okay, adik-adik pernah tak jumpa dengan seseorang, bila kita dengar apa dia cakap, kita rasa down. Kita rasa macam tak shock. Orang kata rasa tak best dalam hati kita. Pernah kan? Aduh. Ni adik-adik jumpa kat sini kan? Mungkin jumpa kat sini. Saya bekerja, bila bekerja lagi kita jumpa ramai-ramai orang ni. Rupanya ada orang macam ni. Cakap je semua nak banggakan diri. Cakap je semua nak puji diri, tapi at the same time jatuhkan orang lain. So, realitinya begitu. Masuk tempat kerja lagi banyak macam tu. Kan? Mungkin adik-adik nak buat bisnes lepas ni. Adik-adik, dalam keadaan diri kita nanti, kita dapat ilmu, kita ada pangkat, kita ada jawatan, kita ada kehebatan. Jangan pernah ada rasa hebat kerana diri sendiri sehingga menjatuhkan orang lain. Ni penting. Saya ingatkan lagi-lagi kitalah wanita. Okay, so Maryam menjauhkan diri daripada nak dengar kata-kata nista ni, yang sebenarnya bila baguslah kebijaksanaan Maryam, dia jauhkan diri sebab dia tengah hamil. Kalau seorang ibu yang sedang hamil, emosi dia lagi mudah terganggu. Adik, pernah period? Sebelum period macam mana? Apa dia? Stabil ke emosi? Semua jawab tak Betul tu. Kan? Ada yang menangis, ada yang sat-sat makan. Jom lapar. Asyik mengunyah je kerjanya. Kan? Nak tanya kawan sebelah ada tak keropok ke apa-apa kan? Nak mengunyah. Okay, so itu baru haid. Kalau mengandung, nanti nifas, dua keadaan ni adik-adik lagi mencabar. Nak cerita kalau saya saya dah berkahwin, dah mengalami fasa mengandung ni, suami tak pegang tangan waktu berjalan pun nangis. Betul. Tiba-tiba rasa macam, sedihnya. Bukan main kita relax je dulu waktu single. Nak pegang tangan ayah ke umi ke, relax je kan, kita relax je. Kasar je orangnya. Tapi bila dah mengandung, macam tu sekali. Suami tak senyum pun, terasa. Perasaan. Saya nak kata, ini perasaan emosi orang yang sedang hamil. Adik-adik, bayangkan Maryam, seorang diri, wanita yang menjaga maruah. Allah titipkan dia seorang bayi, hamil, nak dengar kata-kata orang. Berat tak ujian dia? Allahu Akbar. Berat. Saya rasa berat sangat. Nak terfikir tu macam, Masya Allah, seorang wanita kena hadap benda macam ni sangat berat. Ujian macam ni sangat-sangat berat. Okey, baik. So, jadi di tempat yang jauh tu, tak ada siapa yang boleh membantu Maryam melainkan Allah. Benar sekali. Kan? Biasalah. Tak ada siapa yang boleh bantu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa yang berlaku ketika itu merupakan, orang kata, satu tarbiyah ataupun satu tempoh masa untuk mendapatkan ataupun mendidik hati untuk tawakal yang paling tinggi ketika manusia tak ada di sekeliling kita, ketika manusia hilang daripada hidup kita, ketika manusia pergi daripada hidup kita, siapa yang akan ada? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Okey. Sampai tak? Jelas kan? Jelas kan benda tu kan? Okey. So, itu yang pertama. Maryam lakukan makanan qasiyah. Pergi tempat yang jauh. So adik-adik, kalau dalam hidup kita belajar sesuatu dalam hidup kita, kalau kita berjumpa dengan orang, kalau kita mengalami satu ujian yang berat, kalau kita macam-macam lah kenalah hidup kita ni, yang boleh menyebabkan diri kita down, orang kata down korang faham macam mana? Apa tah? Macam mana ayat dia, tapi rasa down lah, rasa putus asa, rasa macam aku tak berguna, rasa macam tu. Semua rasa ni kalau berlaku disebabkan kata-kata manusia ataupun ada orang lain yang buat something, kita rasa macam I need to go far from her, ataupun kita perlu jauh daripada orang macam ni, silakan. Even dia kawan kita, jauhkan diri. Kan? Jauhkan diri sebentar daripada orang-orang macam ni. Bukanlah pergi tempat yang jauh. Aku duduk sebelah bilik, aku pergi pindah tempat lain pula. Tak macam tu. Maksud jauhkan diri tu, kita pandai bentengkan diri kita sebentar daripada orang-orang macam ni. Kan? Senyapkan diri kejap, jauhkan diri kejap, untuk kita ambil satu tempoh menenangkan diri kita. Kalau dalam istilah kita orang peguam syariah ni, lepas hantar surat cerai kepada suami ataupun lepas hantar surat cerai kepada pasangan, kita panggil dia cooling period. Cooling period. Ambil tempoh untuk bertenang. Okey. So, itu yang pertama. Yang kedua, kaedah ataupun daripada kisah Maryam yang boleh kita ambil pengajaran adalah berpuasa. Berpuasa bicara. Sauma. Allah sebut dalam Al-Quran ayat surah Maryam ayat yang ke-26 yang mana Allah sebut faquli inni nadhartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Okey, sauman falan ukallimal yawma insiya. Insiya maksudnya apa? Maka katakanlah sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana memuliakan Allah yang Maha Pemurah. Maka dengan itu aku tidak akan bercakap dengan sesiapa pun pada hari ini. Surah Maryam ayat 26. Katakanlah sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana memuliakan Allah yang Maha Pemurah. Maka dengan itu aku tidak akan bercakap dengan sesiapa pun pada hari ini. So bila Maryam pulang semula ke masyarakat dia, kaum dia, Allah perintahkan Maryam untuk tidak bercakap. Puasa mulut. Puasa berkata-kata. Sebab apa? Bila kita berjumpa dengan orang lain ni, orang yang masyarakat dia ketika itu nak mengecam, nak menghina, nak mengkeji, nak macam-macam lah. Mesti dia akan kata macam-macam benda yang buruk, benda yang nista kepada Maryam. Kalau Maryam nak bercakap, ini adalah mukjizat daripada Allah. Ini adalah daripada Allah. Adik-adik rasa orang lain nak dengar tak? Tak. Tak adanya orang nak dengar. Kaum-kaum dia tak akan dengar perkara ni adik-adik. Sebab Maryam tahu, kan sebut tadi, Maryam faham, diorang ni tak faham benda ini adalah mukjizat daripada Allah. Jadi, ini adalah sebenarnya strategi ataupun cara, kaedah komunikasi yang hebat. Yang Allah dah bagi panduan. Tadi, pergi tempat jauh, jauhkan diri. Yang kedua, relax. Jangan berkata-kata. Sebab bila kita, orang cakap kita, orang hentam kita, hentam kita, cakap kita macam-macam lah. Kita nak bercakap, kita nak jawab, sedangkan kita orang yang benar, di pihak yang benar, tetapi kita nak bergaduh dengan orang yang, orang kata jahil lah, jahil. No point. Tak
hasil pun sebenarnya. Nak cakap kita benar, no point pun kita nak bergaduh dengan orang tersebut. Okay. So, sebab penjelasan kepada orang yang sudah membenci, orang yang sudah menghukum, orang yang sudah ada perspektif kepada diri kita, orang yang sudah, orang kata, dia dah judge diri kita, dia nak menghukum diri kita, dah ada point yang macam-macam. Oh, kalau dia kata macam ni, aku nak macam ni. Okay. Orang yang dah macam ni, kalau kita nak bagi penjelasan kepada orang macam ni, dia tidak akan mengubah apa-apa. Jadi Maryam, kalau kita lihat, Maryam binti Imran menyerahkan tugas untuk menjawab fitnah-fitnah yang berlaku ketika itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui mukjizat Nabi Isa yang masih bayi. Tahu kan kisah Nabi Isa? Kan? Yang dia ada berkata-kata yang menjelaskan bahawasanya Maryam itu adalah perempuan yang suci. Nak menggambarkan bahawa Maryam perempuan yang suci dan itu adalah mukjizat daripada Allah. Okay. So, inilah merupakan rahsia kekuatan Maryam binti Imran, kekuatan pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, benda yang Maryam hadap ini, kekuatannya itu sebagai seorang wanita yang hamil, yang dikeji, yang dihentam ketika itu, kalau saya nak hadap benda tu, saya tak akan mampu. Ni saya sendiri cakap. Sebab apa? Sebab saya tahu macam mana kalau saya menghadapi perkara tersebut, aku bukanlah orang yang kuat. Okay. Tapi Maryam binti Imran, kenapa Allah pilih dia? Sebab ada dua benda. Tengok sebab ada banyak perkara, tapi antaranya adalah pendidikan hatinya, akidahnya, kebergantungannya kepada Allah sejak daripada kecil. Sejak daripada Maryam binti Imran kecil, yang mana Maryam membesar dalam jagaan Nabi Zakaria di dalam mihrab. Tawakalnya, kebergantungannya kepada Allah sehinggakan rezeki yang datang kepadanya tanpa diduga. Pernah dengar tak kisah yang bila Maryam dalam mihrab, dalam Al-Quran pun Allah sebut, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ada rezeki, ada makanan, ada buah-buahan dekat Maryam dalam mihrab ni. Kalau kita nak fikir macam tak termampu nak fikir tu kan. Wallahu a'lam, tapi ini mukjizat yang Allah berikan, rezeki yang datang daripada medium yang tak disangka-sangka. Kan? Masya Allah. Jadi maksudnya tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati ada rezeki, buah-buahan yang luar biasa di sisinya. Nabi Zakaria bertanya, Qala ya Maryam anna laki hadha, wahai Maryam, dari manakah engkau dapati rezeki ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, sesungguhnya ia daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung. Surah Ali Imran ayat 37. Jadi kebergantungan tawakal Maryam kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi, dan akhirnya inilah insan yang dipilih oleh Allah, yang diberi rezeki yang tak disangka-sangka. Kenapa? Kerana iman dia tinggi, tawakalnya tinggi, kebergantungannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah. So, nothing is impossible bila engkau bergantung kepada Allah. Ajak, saya nak cakap ni sebab
saya rasa, saya yakin adik-adik depan saya ni semua pernah ada situasi yang dekat tahap yang bergantung betul pada Allah, yang pada tahap yang diuji dengan situasi, diuji dengan tempoh yang singkat dan sebagainya, kita bergantung pada Allah, ada sesuatu yang hadir selepas itu yang menenangkan diri kita. Pernah tak hadapi benda macam ni? Pernah? Pernah. Semua orang pernah hadap. Pernah kan? Bila kita ingat balik, betul lah. Bila kita betul totally rely on Allah, ada sesuatu yang akan membantu kita. Iaitu bantuan itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amazing, sangat-sangat amazing. Masya Allah. Okey. Dia teringat terimbau masa waktu belajar. Macam benda berlaku waktu tu yang mana bila bergantung pada Allah tu, Allah tolong je sebenarnya. Kan? In a simple thing, sebenarnya Allah mudahkan. Nak cerita sikit lah, ni Mariam, nak cerita sikit Syafiqah. Boleh ke? Nak sikit. Saya, itulah kan, bila saya dah bernikah ni, suami saya pesan baca zikir pagi, zikir petang. Setiap pagi, setiap petang. Baca zikir ni. Kalau adik-adik perasan, ada dalam satu, saya baca apps je. Dalam apps tu, dia ada satu buku lah, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ni, sebenarnya ada satu dalam zikir tu, kita bergantung totally rely on Allah. Kan satu zikir ni, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Kita bergantung pada Allah, totally rely on Allah. Jangan biarkan kita sendiri berdikari. Jangan tinggalkan diri kita seorang. Jangan tinggalkan diri kita tanpa bantuan daripada Allah. Tapi kita minta dengan Allah ni kena start dengan diri kita lah. Maksudnya kita nak Allah tolong kita, kita kena mula dengan diri kita. Kita nak Allah tolong kita every time in a single thing, kena mula daripada kita minta dengan Allah. Sampailah kan, kadang-kadang saya setiap hari, bukanlah dalam kerjaya saya sekarang sebagai seorang peguam, mungkin ada adik-adik syariah ke, undang-undang ke yang nak jadi peguam nanti, every case, every hakim different cara dorang, different fakta, different penyelesaian. Kita nak hadap hari-hari ni, semua benda dalam fikiran kita akan berterabur. Orang kata macam banyak benda kita fikir. Sampai sekarang lah, even sekarang pun saya tengah fikir ni, minggu depan ni setiap hari bicara ni, macam mana nak buat. Okay, so Masya Allah, bila saya dah berkahwin, dah ada anak seorang, kita rasa banyak benda nak buat. Banyak. Daripada pagi nak kena bangun pukul 5, nak kena urus, nak ke sekian-sekian malam, nak masak lagi semua. Sebenarnya tak mampu tu nak buat tu. Ni kan rasa macam banyaknya benda nak buat. Dengan kerja lagi bertimbun-timbun, nak kena kadang-kadang ada slot macam ni, nak pergi sini, nak pergi TV lagi, nak pergi radio lagi semua tu kan. Banyak je benda. Tapi subhanallah, sebenarnya bila kita bergantung kepada Allah, kita amal zikir-zikir yang Nabi dah ajar ni dalam hadis-hadis Nabi, zikir pagi yang petang. Adik-adik boleh cari satu apps ni dalam Google Play ke, Android punya ataupun iPhone punya ni. Nama dia Perisai Muslim. Boleh cari yang tu, Perisai Muslim. Cari kat tu zikir pagi, zikir petang. Boleh amalkan, tengok. Every zikir tu semua ada hadis yang sahih, sanad yang sahih, dan boleh amalkan, tengok apa fadilatnya. Kenapa Nabi suruh baca tu? Kenapa Nabi galakkan kita baca? Sebab nak latih diri kita, didik hati kita, insya-Allah. Ingat tak hadis kata apa? Siapa yang nak, macam mana kita nak simpulan mafhum hadis tu, nak menggambarkan, kalau kita waktu kita senang kita ingat Allah, Allah akan bantu kita ketika susah. Mudah datang pertolongan Allah ketika susah kepada diri kita. So,
zikir-zikir ni kalau adik-adik amal, insya-Allah datanglah bantuan apa sekalipun ujian, insya-Allah adanya bantuan daripada Allah mudah sampai kepada diri kita. Even bantuan yang macam mana yang kita tak terfikir pun, idea-idea macam-macam Allah akan bantu. So, pendinding diri kita pun itulah zikir pagi, zikir petang. Boleh amalkan ni sebagai pendinding diri kita. Ni kadang-kadang kalau kita ada orang minat, kadang-kadang kita kan, ataupun ada orang dengki kat kita, ada orang iri hati kat kita, dia hantar macam-macam, ataupun penyakit ain pun dengan pendinding zikir pagi, zikir petang ini, insya-Allah mampu untuk membenteng diri kita daripada perisai lah, sebagai perisai diri kita daripada penyakit-penyakit ain, iri hati, dengki dan sebagainya. Alright? Okay, so itu yang pertama. So kenapa Maryam boleh tempuhi ujian-ujian macam ni? Sebab pendidikan akidah, pendidikan keimanan, tawakal yang tinggi sejak daripada kecil. Yang kedua adalah redha dalam kesakitan. Redha tu sebenarnya redha. Redha dengan takdir Allah, redha dengan ketentuan Allah, redha dengan apa yang Allah bagi, ujian ke, nikmat ke, macam-macam. Kadang-kadang bila kita hadap satu perkara, kita akan tanya, kenapa orang lain dapat lebih daripada aku? Kenapa aku dapat sekian-sekian? Kenapa aku yang ditimpa dengan ujian sakit macam ni? Kenapa aku yang macam ni? Kita akan terfikir. So, bila kita redha dengan setiap takdir Allah, bila kita terima dengan setiap takdir Allah, kita akan sedar, kita akan tahu everything, good or bad, semuanya itu adalah sebenarnya terbaik untuk diri kita. Baik ataupun buruk adik-adik, semuanya itu datang daripada Allah dan semuanya itu adalah terbaik daripada Allah untuk diri kita. Betul tak? Pernah tak dapat something yang bad dalam hidup kita? Mesti pernah kan? Mesti pernah kita hadap benda yang buruk dalam hidup kita kan? Tapi bila kita fikir balik, kenapa keadaan tu berlaku dekat diri kita adalah sebenarnya itulah yang terbaik pada waktu tu untuk diri kita. Dia kalau kita hadap ujian ni, sometimes kita perlu satu masa untuk kita fikir adanya hikmah di sebalik setiap yang berlaku untuk diri kita. Alright. Okay, so ni yang ada saya nak share ni. Tadi ada seorang adik tu dia cakap pasal bila saya cakap kalau Maryam hadapi benda tu, kalau kita hadapi benda tu, kita rasa macam mana macam buruk sangat lah hidup kita ni kan. Okay, ni saya nak share ni. Apa dia kata? Redha dalam kesakitan, saat Maryam merasa sangat tertekan sehingga berkata, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Nak kata Maryam pun juga manusia biasa. Dia akan rasa something yang, kenapa aku seorang yang hadap ni? Kenapa aku yang kena macam ni? So sampai Maryam kata apa? Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Surah Maryam ayat 23, nanti tolong check betul. Firman Allah, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْعِ النَّحْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Surah Al-Azim, maksudnya maka rasa sakit hendak bersalin itu memaksanya pergi bersandar ke pangkal sebatang pohon kurma. Ia berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadha. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak diingat lagi. Surah Maryam ayat 23. Maryam pun pernah cakap macam tu adik-adik. Kan? Kita lagi banyak kan? Kenapalah aku kena macam ni? Kenapalah sekian-sekian? Baik, kalaulah aku buat macam ni. Kalau aku macam ni. Okay, so tapi hebatnya Allah sambung lepas tu, wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya. Dan goncanglah ke arahmu batang pohon kurma itu supaya ia menggugurkan
kepadamu buah kurma yang masak. Dalam keadaan Maryam, bila dia berkata macam tu, nak bersalin tu dalam keadaan yang sangat sakit, seorang diri, tak ada makanan, tak ada minuman, Allah bantu Maryam, Allah perintahkan Maryam pergi bersandar kat pohon kurma, goncangkan pohon kurma tu, jatuhlah kurma untuk dimakan oleh Maryam. Masya Allah. So nanti nak menggambar kat sini apa dia? Waktu nak bersalin nanti sakit adik-adik. Tak terfikir lagi kan? Tapi benda tu akan sekelip mata je berlaku. So kalau korang nak kahwin ni, mungkinlah bila mak nak kahwin, bila mak nak dapat jodoh, sekejap lagi benda tu akan hadap lah tu. Kan ni sekarang mungkin tengah fikir pasal ilmu kan? Pasal apa ni? Pasal pendidikan kita sekarang. Tapi dah habis belajar ni mestilah setiap hari mesti korang kata, mak bila mak nak dapat jodoh tak dapat ni. Ni kalau tak ada jodoh. Kalau belum sampai jodohnya, kalau dah sampai tu bila nak kahwin. Kan? Kalau tak jumpa lagi pasangan kita ni, bila nak jumpa? Adik-adik, saya dah hadap benda tu. Mungkinlah a bit advice. Small advice untuk korang adik-adik. Bila masa kita sekarang sebagai pelajar, just enjoy the moment. Bila masa nanti korang bekerja, hadaplah masa kerja tu dengan baik. Bila masa korang single, hadaplah masa single ini dengan baik ya adik-adik. Sebab bila dah berkahwin nanti, banyak sangat benda yang korang akan hadap. Dari segi masa kita, dari segi apa impian kita, dari segi apa-apa sahajalah. Bila dah start tu, kita akan tahu betapa sepatutnya masa yang Allah bagi sebelum ini, bekerja, belajar, single life, syukurilah masa ini dan enjoylah momen-momen ini. Ni advice saya. Sebab apa? Saya janganlah ambil advice ni advice negatif, tak best kahwin, tak. Best kahwin. Ibadah yang terpanjang, pahala banyak ni. Tapi saya nak kata, Allah bagi masa kita sekarang ni, tak payahlah sibuk-sibuk nak fikir masa depan. Tak payahlah sibuk-sibuk nak fikir bila nak ni, tak payah. Kan, tak payah sibuk. Just enjoy the moment yang Allah bagi sekarang. Do your best in our time sekarang ni. Inilah pesanan yang saya bagi ke adik-adik sekolah pun sama juga. Tak payah fikir pasal tu, fikir apa yang korang buat sekarang, buatlah yang terbaik. Macam tu jugalah. Macam saya kan, contohlah, tak pergi lagi hari Isnin minggu depan ni, tapi saya duk fikir, macam mana bicara depan hakim ni, apa hakim akan kata, apa lawyer sana akan bantah, apa sekian klien kita macam mana, semua macam saya akan fikir. Tapi, betul tak saya kata, bila kita fikir benda yang akan datang, which is tak sampai lagi, the day yang kita nak sampai ni, kita akan serabut. Kita akan, mana? Semua benda tak jalan. Kan? Kadang-kadang kawan kita panggil kita makan, tak makan. Sedangkan, tak berjadi lagi benda tu. Rupa-rupanya, baiklah aku makan tadi. Betul adik-adik. Really. That's why perempuan banyak sangat pesan kat diri masing-masing. Jangan overthink. Please, enjoy the moment. Waktu hari tu, masa tu, kejadian tu, buatlah yang terbaik waktu tu. Sebab masa depan kita ni, kalau kita duk fikir-fikir, mungkin jadi, tak jadi pun. Tak jadi pun benda tu. Yakinlah. Okay, so back to the perbincangan kita. The tawakal kepada Allah bukanlah sekadar menunggu bantuan datang secara bergolek secara macam tu, tidak. Tetapi tawakal pada Allah ini perlukan ikhtiar. Okay, tawakal adalah hati yang bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara anggota badan kita, apa yang Allah bagi kekuatan untuk diri kita ni, perlulah untuk kita sibuk melakukan usaha. Okay, bukannya ada ayat kat sini,
perlu sibuk memikirkan masa depan, perlu sibuk memikirkan benda-benda yang tak jadi lagi ni, tapi perlu sibuk untuk melakukan usaha. Okay, boleh faham? Jelas? Jelas, insyaAllah Okay, so kita nak sambung sikit untuk kita punya saat ini pada para wanita. Lagi 15 minit ke boleh buka soalan lagi? Belum lagi kan? Okay, saya habiskan sikit lagi. Untuk kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang muslimah, satu benda yang saya nak kongsi, benda ni sangat penting. Kena ada rasa malu. Rasa malu. Al-haya. Malu ni adik, sebenarnya rasa malu ni kena malu dengan Allah. Dia macam ni cakap. Sekarang ni, dengan media sosial, dengan teknologi di hujung jari ni, macam-macam benda. Kita nak tunjuk kecantikan, kita nak tunjuk macam-macam benda lah dekat mana-mana ni. Tapi sebenarnya, sangat penting malu ni. Kenapa saya pening ni? Sebab saya dah banyak benda pula. Minggu ni banyak sangat benda hadap. So, dengan keadaan masyarakat kita adik-adik, everything. Adik-adik yang saya harap ni sekarang depan saya ni lah, harapan saya, jaga diri, jaga iman, jaga maruah, jaga batasan pergaulan. Pegang ni, please. Jangan because of you, jangan jadikan sebab diri kita, okay? Sebab diri kita, sebab nafsu diri kita, musnah hidup kita. Tak nak macam tu. Jangan disebabkan diri kita kurangnya malu, kurangnya maruah, kurangnya rasa malu, kurangnya rasa takut dengan Allah, maka benda tu yang because of this lah, takut-takut jadi masa depan kita hancur. So please adik-adik, macam mana sekalipun keadaan diri kita sekarang, jaga batasan diri kita dengan lelaki, even dengan perempuan. Boleh? Faham ke maksud saya? Sekarang ni macam benda. Dengan hari tu sauna gay lah. Kan? Dengan macam-macam benda. Dulu mak-mak pesan, jaga batasan dengan lelaki. Sekarang kena pesan, jaga batasan kau dengan lelaki dan perempuan. Faham? Janganlah fikir-fikir negatif. Tidak. Bukan maksud saya tak boleh kawan pegang sikit tak boleh. Tak. Bukan maksudnya itu. Ini rakaman untuk apa Sorry. Nanti over pula. Facebook ke apa ni? TikTok. Okey, tak apalah Tak over sangat. Tapi sekarang ni adik, please. Jaga diri kita. Apa-apa pun. Jagalah batasan dan takut dengan Allah. Tu je. Point tu je. Ifah. Jaga kesucian diri kita. Allah pun kata dalam Al-Quran, Allah firman hadis pun kata apa? 4 perkara wanita jaga, dia senang je masuk syurga. Ni saya pesan untuk diri saya lah. Kan? Dalam keadaan pada akhir zaman ni dengan bermacam-macam pakaian, fashion, ketat, sendat, semualah. Please, jaga diri kita. Jaga maruah diri kita. Jaga batasan diri kita. Kalau lepas ni adik-adik, okay, future kita tahu macam mana. Ingat sampai bila-bila. Okay, ingat sampai bila-bila. Jaga malu, jaga al-haya, jaga maruah. And kalau lepas ni tak tahulah cabaran apa, ujian apa, jangan kita mulakan sesuatu perkara, contohlah perbualan dengan lelaki, jangan kita mulakan. Sebab dia satu je lah, macam sekarang ni kan adik, akak kan tengok kan situasi dengan akak pergi kes ke syariah ni, dengan suami orang, dengan isteri orang. Suami orang diambil oleh penyondol, suami orang diambil scan-scan, kan? Dengan isteri orang ni pun kadang-kadang tak menjaga scan-scan. So benda ni semua bermula dengan diri kita. Bermula dengan diri kita. Dia macam tak sampai kan, tapi satu benda je. Jangan mulakan sesuatu yang
menyebabkan kita mudah untuk melakukan dosa dan maksiat. So jagalah kesucian diri kita, jagalah perbualan kita, jagalah perbuatan kita, batasan kita, pergaulan kita. Semua ni kalau ada nak tengok, tengoklah. Maryam ni satu point. Saya nak cerita tadi kan, pasal Aifah tu kan. Kejap saya ambil point dia. Penting ni, point penting. Okey, tengok ni. Firman Allah, surah Maryam ayat 17. Cek nanti. Kemudian Maryam membuat fattakhadhat min dunihim hijaba fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya daripada mereka, lalu kami utuskan kepadanya roh kami malaikat Jibril. Surah Maryam ayat 17. Even datang ni malaikat Jibril sebagai seorang pemuda tu ada hijab, melindungi, hijab, melindungi diri dia ketika itu ada batasan. Kalau tengok Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah semua, sebenarnya diorang ni nak bercakap pun dengan lelaki, nak bercakap dengan sahabat-sahabat pun ada hijab. Sebab apa? Malu. So kita hari ni hijablah diri kita dekat media sosial, dekat TikTok, Facebook, YouTube ke mana-mana. Nak bercakap di depan, nak tunjulkan diri kita, silakan. Tapi please, jangan tabarruj. Tabarruj kan? Jangan tabarruj. Teringat satu perkataan istidraj, silap. Dia kan sama roro kan? So tabarruj, jangan. Tabarruj, jangan berlebihan. Nak sedia ada cukup. Tapi jangan berlebihan. Tabarruj ni pun dalam pergaulan kita, suara kita jangan berlembut-lembut sangat depan lelaki. Boleh? Boleh deh? Kalau kita yang terjaga ni, istiqamah lah. Jagalah hati kita supaya Allah bantu kita istiqamah. Dalam keadaan kita baik ni, biar kita baik. Allah bimbing kita. So, wa akhiran, sebelum saya simpulkan, nak buka soalan ni? Okeylah, kita buka soalan dulu, boleh? Soalan ni saya bagi 3 je boleh? Okey, 3 soalan. Siapa cepat dia dapat, silakan. Ke kalau, silakan. Wallahualam, silakan. Ada soalan ke? Okey, silakan adik. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab daripada Izzah bin Daud. Baik. Soalan saya, macam mana kita nak kuat di saat ujian tu datang terlalu banyak dan kita rasa diri kita ni tidak cukup kuat untuk lalui perkara tu. So macam pelbagai ujian datang dalam satu masa, tapi kita rasa macam tadi lah yang Kak Isha cakap, kenapa aku yang diberi ujian seperti ini. Ibarat untuk kita teruskan hari yang seterusnya pun rasa terpaksa untuk teruskan hari-hari yang akan datang. Okey, baik. So specific to the question, maksudnya ujian lah kan? Berkenaan dengan ujian ni, kena ingat satu perkara. Allah sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu melebihi kemampuan dirinya. Maknanya, ingat saya kata tadi kan awal, baik ataupun buruk takdir Allah bagi kat kita ni, keadaan yang Allah bagi kat kita ni, itu semua adalah yang terbaik untuk diri kita. So if Allah uji apa-apa, saya yakin ujian yang bila Allah bagi kita ujian, nak sampai tahap syukur tu susah. Tapi bila Allah bagi satu ujian, dalam keadaan kita gelabah, dalam keadaan kita tak boleh nak fikir secara rasional, satu benda je. Please, ambil satu masa untuk kita menenangkan diri. Ambil satu masa untuk kita
menenangkan diri. Macam tadilah Maryam, dia mengasingkan diri kan. So, ujian datang, memang waktu tu kita dalam keadaan yang gelabah, dalam keadaan resah macam mana pun, please ambil satu momen untuk diri kita. Momen tu bukanlah masa yang lama, tidaklah berhari-hari, tak. Tapi ambil satu masa untuk kita sebenarnya menenangkan diri untuk kita dapat rasional. Sebab bila ada kita ujian, kita tak tahu nak hadap tu macam mana. Kita tak tahu apa step yang kita nak ambil. So, nak tahu step yang nak ambil tu, ambillah masa. Masa untuk diri kita, fikir, tenang. Bukan tenang tu maksudnya tenang tak payah buat apa, tidak. Tapi fikir apa step yang kita nak ambil. So, antara masa yang the best adalah waktu solat. Waktu solat, lepas solat, jangan terus fikir, nak pergi settle, tak. Tapi fikir, ya Allah, bantu aku, guide aku, bimbing aku. Boleh? Boleh. Masya Allah, satu lagi pesanan ringkas je. Jangan minta dengan Allah untuk benda-benda yang besar je. Please minta dengan Allah untuk benda-benda yang kecil. Even sekecil-kecil mana pun, mintalah dengan Allah. Saya dapat pesanan tu daripada suami sebenarnya. So suami saya pesan, jangan fikir nak pergi kes mahkamah je baru nak minta doa. Tak. Even kecil macam mana pun. Nak buat dokumen, nak buat assignment, kan? Nak pergi berak ke, kan? Nak pergi tandas sekalipun, nak membuang sembelit sekalipun, mintalah dengan Allah. Nak makan, ya Allah nak makan apa lepas ni ya Allah. Minta dengan Allah. Ya adik-adik, even sekecil mana pun mintalah dengan Allah. Ya Allah tak ada idea ya Allah, ya Allah tolong bagi idea ya Allah, ya Allah tolong ya Allah. Bagilah tulisan aku cantik sikit nak buat assignment ni, nak jawab exam ni ya Allah. Bagilah tulisan aku cantik, bagilah jawapan-jawapan aku ni tenang untuk lecturer baca ya Allah. Kan semua ni, even sekecil perkara adik, please mintalah dengan Allah. Boleh? InsyaAllah. Bagusnya budak-budak sini ni. Ya Allah. Okay. Next question. Ada soalan lagi? Anything insyaAllah. Jawapannya tu pun saya minta dengan Allah juga. Tu. Okay. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Berkenaan dengan berita yang dia dapat, keadaan Maryam yang tak pergi hamil, dan apa yang dibuat dengan berita itu. Okey, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih juga atas soalan yang diberikan. Okey, baik, macam saya tak boleh nak jawab because saya tak boleh nak go deep tentang apa respon mereka ni. Saya dah baca tentang Maryam sahaja. So, and kisah yang directly tentang respon orang lain ni, wallahu a'lam, saya tak boleh jawab secara spesifik sebab mungkin ilmu saya kurang untuk bahagian tu. Tapi apa yang boleh kita dapat berkenaan dengan respon kepada mungkinlah Nabi Zakaria ke ataupun orang-orang di sekeliling ni, kebanyakan kisah untuk mereka di sekeliling ni sebagai manusia pasti mereka akan merasai sesuatu. Okey, sebagai manusia pasti mereka akan merasai sesuatu dan mempersoalkan juga, bertanya juga berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi kena ingat, mereka yang beriman pada Allah, mereka yang akidahnya memang tawakal bergantung pada Allah, ialah maksudnya yang siapa yang dapat wahyu dan juga dah sebar dakwah ni, maknanya mereka ini jika mereka beriman, mereka akan terus percaya bahawa itu adalah mukjizat daripada Allah. Macam tu juga dengan kisah Nabi lah. Kan bila Nabi jumpa malaikat Jibril pertama kali, adakah Khadijah mempersoalkan? Tidak. Tetapi Khadijah terus percaya. Adakah Sayyidina Abu Bakar mempersoalkan betul Nabi ini? Tidak. Tetapi terus percaya. Jadi kena ingat, siapa yang beriman pada Allah, mereka akan terus percaya bahawa itu adalah mukjizat daripada Allah. Okey? Baik. So, yang kedua adalah respon. Contohnya, contoh tu adalah respon
nabi-nabi ataupun orang yang percaya beriman pada Allah, yang dapat wahyu maknanya yang dah beriman, dah bergantung pada Allah, dah menerima dakwah nabi-nabi ataupun utusan-utusan Allah ketika itu, mereka akan terus percaya itu adalah mukjizat daripada Allah. Tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak mempercayai, yang fitnah-fitnah ini, mereka itu kekal. Maksudnya bukan kekal, mereka itu masih lagi, maksudnya mereka kalau nak terima respon tu mereka akan banyak persoal, fitnah, memburuk-burukkan dan sebagainya. Jadi terima kasih atas soalan yang diberikan. Jika ada jawapan yang lebih direct, lebih spesifik, boleh cuba adik-adik cuba gali Cuba gali juga soalan tadi. It's a good question. Bagus juga untuk kita tengok balik sirah. Apakah respon-respon Nabi Zakaria ataupun keluarga Maryam ini sendiri berkenaan dengan perkara tersebut. Macam tu juga dengan saya bagi ayat tadi kan, ayat dalam surah Maryam tadi, ketika mana Nabi Zakaria masuk bertemu dengan Maryam di mihrab, ada makanan-makanan, kan, makanan minuman buah-buahan yang hadir. Sedangkan Maryam ini memang duduk dalam mihrab, dia tak keluar ni. Tetapi bagaimana boleh ada ni? Daripada Allah. So maknanya bila disebut daripada Allah, Nabi Zakaria tidak mempersoalkan lagi. Maknanya memang terus percaya dengan perkara tersebut. Okey, wallahu a'lam. Okey, kalau ada jawapan spesifik pada soalan tadi, adik-adik cuba gali. Alright? Okey. Ada soalan last question. Tanya kalau nak tanya, takut nanti malam tak boleh tidur pula. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Redha. Jadinya tadi ada sebut pasal redha. Jadinya macam mana kita nak tahu diri kita ni betul-betul redha? Maksudnya apa tanda-tandanya yang macam saya dah redha tapi di mulut redha mungkin di hati tidak. Dan macam mana kita nak tahu diri kita ni betul-betul redha dengan apa? Okey, ada situasi. Bagi situasi. Saya ni kadang-kadang jawab tak sampai situasi. Terlalu banyak. Terlalu banyak untuk diredhakan. Masya Allah. Redha tu. Okey, baik, tak apa. Okey, thank you so much. Macam mana kita nak tahu kita betul-betul redha? Dalam keadaan begini, dia bermacam-macam situasi. Sebab setiap ujian kita berbeza-beza. Ada orang diuji dengan kematian. Ada orang diuji dengan kesakitan. Ada orang diuji dengan markah sekian-sekian, kan, mungkinlah kait dengan diri kita. Ada orang diuji, dia dah buat yang terbaik dengan assignment, tapi assignment dia kirimat rendah. Wallahualam. Okey, saya tak tahu mana satu yang nak tanyakan tu. Tapi redha ni adik-adik, redha ni dia dalam keadaan kita bila mana sesuatu benda yang hadir, nikmat ataupun ujian, yang first kali kita akan buat adalah kita akan bersyukur. Syukur dengan perkara tersebut. Okey, syukur. Sebab apa? Sebab kita yakin bahawa apa yang terjadi, baik ataupun buruk, itu adalah daripada Allah. Okey, so bila nak kata redha ni, pasti apa pun yang kita dapat, kita akan kait dengan Allah. Maknanya kita akan kait dengan Allah. Contoh contohlah kita bawa sakit ni, balik pada Allah. Maknanya Allah yang bagi ni. Allah nak bagi. So waktu tu apa yang kita nak buat? Kita kena apa yang tadi ada pas-pas tadi. Sorry, saya terganggu pula. sorry. So macam benda tu semua kita kena kait dengan Allah. Bila kait dengan Allah tu maksudnya syukur. Allah bagi ni ada hikmah. So nak tahu kita betul-betul redha, maknanya ujian ke nikmat kita akan teruskan dengan kewajipan yang Allah dah bagi. Kan, kewajipan yang Allah dah bagi. Contoh Allah bagi macam mana? Maknanya kan Allah dah perintahkan solat. Kan? Ada orang yang kalau dia dapat satu ujian, dia dah tinggalkan ni, kewajipan ni. Dia tinggalkan sikit-sikit lama tinggal habis. Kan? Ada orang bila Allah bagi satu ujian, nak kata redha tu, dia teruskan je. Terus solat,
terus laksanakan kewajipan, bergantung pada Allah, bahkan dia tambah lagi dengan solat tahajud, solat duha, solat hajat, solat taubat, istighfar dia makin bertambah. Okey, saya nak katanya, bila orang yang redha, dia terima seadanya ni, dia tidak akan menghilangkan diri daripada kewajipan-kewajipan Allah yang Allah dah perintahkan. Dia akan teruskan dengan kewajipan-kewajipan yang Allah bagi, dia akan teruskan dan dia akan cuba tambahkan dengan syukur dia kepada Allah. Contohnya bersedekah, buat amal kebaikan, buat amal soleh. Maknanya nak kata redha tu, that's what saya kata, kena ada satu situation. Kita nak contoh kan, contoh adik-adik berlaku kematian. Is it okay? Senang ke kita nak betul-betul terima tu? Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, kenapa? Bukan aku dulu, kenapa? Ayah aku dulu, kenapa? Mak aku dulu, kenapa? Keluarga aku dulu yang lain. Kita akan persoalkan, betul. Tapi mungkin juga dalam keadaan begitu, nak dapat redha tu, mungkin dia memerlukan masa. Mungkin redha tu memerlukan masa. Ada juga situasi Masya Allah, ada orang adik-adik ni kita tengok situasi luar, kita ambil jauh sikit. Bayangkan mangsa-mangsa orang yang ni boleh, saya takut pula live ni kan, takut pula kan. Kita bayangkan adik-adik yang kena ujian diorang diliwat ketika waktu muda. Ni situasi mangsa yang diliwat. Ni diorang ni, lelaki ni kena liwat dengan lelaki. Diorang dapat terima ke benda ni? Ujian yang Allah bagi ni. Susah nak terima ujian yang Allah bagi ni. Okay? Tapi redha tu awal sekali dia, that's what saya kata, benda tu memerlukan masa. And jangan sampai dia tinggalkan kewajipan yang Allah telah perintahkan. Sebab ada pilihan. Ada yang mereka yang terus tinggalkan. Aku dah macam ni, aku nak teruskan dengan kehidupan aku yang teruk. So dia dah tak redha lah tu. Dia tak terima apa yang Allah dah uji dia. Tapi kalau dia redha tak bukan ada sekali mulut. Maksudnya tindakan dia akan teruskan dengan kewajipan yang Allah dah bagi tu, dia akan ikut perintah Allah. Dia sinilah, situasi redha ni, dia different every ujian yang Allah berikan. Tapi yang penting, ingat, benda ni tidak akan, redha tu dia akan membawa kepada kebaikan dan juga redha tu dia akan membawa kepada kita tidak akan meninggalkan perintah Allah. Wallahualam. Siapa ada jawapan lain, sila berkongsi. Ada jawapan lain? Bukan soalan lain tau, ni jawapan lain ada. Jadi wallahualam, saya share ni berdasarkan sebab dia different, every situation tu sangat-sangat different. Nak tahu redha tak redha, memang kita kena hujung dia kebaikan. Hujung dia kita akan pelajari hikmah daripada situasi yang Allah bagi tu. Wallahualam. Minta maaf kalau saya punya contoh tu kadang-kadang tak sampai ataupun terlebih ke. Saya minta maaf. Tapi saya boleh tutup kesimpulan Alhamdulillah adik-adik, kita dah sampai kepada penghujung. Hari ini berkenaan dengan tadabbur surah Maryam. Sri Kandi yang terpilih berkenaan dengan Maryam. Terima kasih adik-adik kerana sudi mendengar dan juga duduk dekat sini walaupun mungkin ada yang mengantuk, ada yang lapar. Tapi insya-Allah mudah-mudahan hajat-hajat adik-adik hari ini, mudah-mudahan dengan adik-adik hari ini berkumpul, malaikat mendoakan adik-adik, makhluk-makhluk lain juga mendoakan adik-adik dengan kebaikan insya-Allah. Jadi terima kasih banyak. Saya mohon satu perkara, doakan saya, doakan anak saya juga. Okey. Doakan kita semua. Jangan tinggal doa satu sama lain. Sebab doa antara satu sama lain itulah yang terbaik. Maksudnya kita doakan orang lain, malaikat juga akan mengaminkan doa tersebut untuk diri kita. Okay. Thank you so much. InsyaAllah mudah-mudahan daripada kisah Maryam ini kita dapat lebih menjadi orang yang kuat dan juga redha dengan ketentuan yang Allah berikan untuk diri kita. Terima kasih banyak. Segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada Allah melalui kesilapan diri saya sendiri. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Hari ni hari Jumaat, banyakkan doa, banyakkan berselawat, ambil peluang bersedekah. Belum baca Al-Kahfi, jom kita baca Al-Kahfi lepas ni. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Good luck dengan korang punya exam ke, live ke. Okay, enjoy the moment Ingat tu.
Okay, kena rasa enjoy. Apa yang kita buat sekarang, do your best. InsyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairal jazak kepada Da'i Syafiqah atas kongsian ilmu yang sangat bernilai dan juga penjelasan dan huraian yang telah diberikan. Sekali lagi, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Da'i Syafiqah atas kesediaan memberikan perkongsian dan syukur pada hari ini. Sama. Sedikit kesimpulan daripada program kita hari ini, apa yang dapat disimpulkan adalah kita khususnya sebagai kaum hawa, kita perlulah menjaga maruah diri sebagai Sri Kandi yang terpuji pada hari ini dan juga di masa akan datang. Begitu juga dengan cara kita menangani ujian yang Allah bagi kepada kita, kerana ujian yang Allah bagi akan dapat meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Jadi semoga dengan pengisian sebentar tadi kita semua lebih mendalami tajuk penyampaian pada hari ini dan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam kehidupan seharian. InsyaAllah. Dengan ini, majlis menjemput Saudari Engku Naili, pengarah program Jilsah Az-Zahra 2.0 untuk menyampaikan cenderahati sebagai tanda penghargaan kepada penceramah kita pada hari ini. Dipersilakan. Ya Allah. Sini ya? Boleh, depan ni. Sini ya? Boleh. Okey. Barakallahu fi. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Allah. Terima kasih Saudari Engku Naili atas penyampaian cenderahati sebentar tadi. Seterusnya, marilah kita bersama-sama membaca doa Rabita, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalinkan tali ukhuwah kita atas jalan kebaikan dan keredaannya.